Berita boom hari ini. Pelakon dan pengacara Zulin Aziz memilih untuk tidak mengulas punca perceraian dengan Farhan Nozaini pada 18 Disember tahun lalu bagi melindungi aib kedua-dua pihak dan mengekalkan hubungan baik antara keluarga. Perceraian mereka berlaku secara baik tanpa pertelingkahan dan Zulin menekankan bahawa hubungan kekeluargaan masih dijaga serta tiada unsur permusuhan. Dalam suasana bulan Ramadan, beliau lebih mengutamakan etika, menghormati perasaan semua pihak serta mengelakkan kontroversi dengan tidak mendedahkan sebab sebenar perpisahan. Keputusan untuk bersikap tertutup dibuat selepas perbincangan bersama bekas suami bagi menjaga silaturahim dan menghormati keluarga masing-masing. Zulin juga mengakui bahawa perceraian selebriti sering menimbulkan persepsi negatif dan menjadi bahan andaian masyarakat walaupun diselesaikan secara baik. Fokusnya kini adalah memastikan hubungan kekeluargaan tetap harmoni dan mendoakan yang terbaik untuk semua pihak sambil mengekalkan privasi dan keharmonian selepas perpisahan.